Assalamualaikum semua. Hari ni aku ada dekat pelancaran kedai CF Motor baru. Ni dekat Kuala Selangor. Ni CF Motor daripada GC Ang Motor Enterprise. So dia orang buat pelancaran baru, dia orang officially as a CF Motor punya official dealer lah. So jom tengok apa ada dah. Ini tak buka lagi ni. So kita tengok apa ada motor. So korang CF Motor baru, ramai orang ini. So macam biasa korang tahu, dia punya CF Motor ni banyak motor yang bersisi besar. So you saw the bike there. Atas pun lagi, Papio pun ada. So dia ada 2 level. Ada drone lah. All the SRK, CF Motor Light. This is yang paling baru lah. Ada punya skuter. Ni Zero pun ada. So technically ini adalah apa yang ada dekat dalam dia punya showroom. Ni all the things lah korang nampak. Sorry. Ni motor paling baru 750 SRS. Kita tengok atas. Sebelum ni motor ni semua memang dah ada hari tu pelancaran. Yang CF Motor 750 RS ni, SR ni. Betul bang, betul, saya setuju. Oh betul. Yang tu pelancaran masa dekat Bike Motor Show. This is the top 250 SR. Dan dia ada elemen LS2 juga. Macam biasa Enforce pun bawa sekali LS2. Papio. So yeah, technically this is all the bike. YH Pro pun ada dia punya box. And yeah, ni CF Motor Dual 250 Dual. So yeah, kalau korang dekat Kuala Selangor dan tengok motor-motor CF Motor, kasih yang ada tempat dia. Juga ramai orang ni. Dari MT, SRS. Oh ya. So technically diorang hari ni ada hari pelancaran diorang as a CF Motor punya dealer, official dealer. Dulu dia kedai motor biasa. And yeah, this is the dealer. Dan diorang pun ada ni bike test. Kat sini pun boleh buat test. Ada kambing siut. Ada bike test. Terima kasih kepada Ryan pemberian itu.